Hai bang. Ya? Ni rumah abang eh? Ya, rumah saya. Rumah banglo eh? Ni bukan banglo, dia ke mansion. Mansion? Ush, berapa square feet ni? Ini 19,000. Mai, besarnya. Kalau kita orang nak tahu boleh tak? Jom, boleh. Boleh? Let's go guys. Saya beli tanah sebenarnya. Tanah ni tanah kosong. Jadi saya build saya punya mansion saya untuk kepuasan saya sendiri. Sebab saya adalah interior design dan saya juga kontraktor. Wah, besarnya rumah encik. Alhamdulillah, dulu saya orang susah juga. Sebenarnya pada tingkat awal. Mana saya duduk di flat Sentul. Encik pernah duduk rumah flat? Untuk tema dia ni, encik buat konsep apa ni? Ini adalah modern metaphor yang sangat unik sebenarnya. Ini ada konsep baru dekat Malaysia. Setelah saya tak pernah nampak ni. Kabinet TV dia pun lain daripada lain ni. Berapa tingkat ni rumah ni sebenarnya? Ini dalam 3 level lah. 3 level. Ya Allah, besar betul. Jom, ni adalah ruang courtyard. Ada integrated zoo, mini zoo. Kita panggil mini zoo. Wow. Mini zoo ada fish pond yang kita boleh berenang. Saya ada tangga sekali. Ui, boleh berenang ni? Ya, jadi saya ada tangga. Kalau berani berenang lah, ada ikan koi kat dalam. Jadi sistem dia tu kita dah filterkan betul-betul bersih. Ni adalah filter dia kat sini. Adalah sangkar burung. Tengok ke atas, dia is a courtyard base lah. Ni adalah ruang family area. Memang tempat yang paling termasyar sekali kat sini lah. Berbanding dengan ruang tamu living sebab ruang tamu saya kecil. Biasa kat sini kita nampak ada view swimming pool dengan view fish pond. Saya rasa kan ni macam bukan rumah lah. Tapi ni bangunan ni. Bangunan mansion lah sebab dia besar kan. Sebab terlalu besar ni. ni adalah ruang makan. Tempat makan boleh muatkan dalam 10 orang. Tempat yang paling saya suka adalah kat sini. Sebab saya suka makan kat sini. Ini tempat healing ke? Tempat healing best. Makan santai-santai kan lepak. Saya akan lepak kat sini dengan wife saya. Sampai ada view ni. View dengan backyard kat belakang lah. Swimming pool nampak. Ni pintu hidden door kita panggil ke dalam. This is dapur wet kitchen yang sekali kat bawah ni. Wah. Ya Allah, saya pula takut. Wah, saya boleh jalan guys. Jadi kat bawah ni ada jacuzzi. Oh, ada jacuzzi. Di tempat lepak jacuzzi di bawah macam dalam gua lah. Backyard area. Ni ada sunken seating. Tempat lepak. Jadi boleh muatkan dalam 15 orang. Boleh buat barbecue kat sini terus. Kat sana tempat meja makan. Cik ada ni bola jaring. Pickleball. Oh, pickleball. Pickleball. Kemudian ada basketball. Rumah cik ada lift lah. Senang sebab kalau isteri saya beranak ke ataupun anak saya sakit kan senang naik lift sampai ke atas. Wah guys, kita dah sampai dah. Okay. Ni adalah tengok bawah tu kaca. Ya Allah, ada kaca lagi. Rumah ni banyak betul kaca Kalau buang baju, buang baju kat sini je. Buang baju? Buang baju ke bawah. Ya Allah, campak je baju. Campak je baju. Patut dia akan sampai ke laundry room. Ke bawah terus. Ni adalah powder rooms. Powder room. It means semua level ada powder tersendiri. Rumah ni ada 15 tandas semuanya. 15? Mai. Ni ada tempat courtyard tengah-tengah untuk natural ventilation. Fish pond, ada sangkar burung, ada filter, tempat lepak santai. Ni ada tempat sunken seating. Oh, ni pun tempat lepak juga? Tempat lepak sini, bawah ni kaca. Wah, saya takut lah. Kena rasa duduk macam mana. Jadi kita nampak fish pond kat bawah. Kat sini. Tempat gym dan ada sauna sekali dan tempat menjahit untuk isteri saya. Ini kaca. Yang ni boleh frosted apa yang best kita tengok. Oi, boleh nampak kan? Boleh nampak kat bawah tu. Kita menggunakan smart film. Dan kat sini ada sauna. This is sauna. Ada sauna guys. Ya Allah. Tak tahulah ni hotel ke rumah ke. Jadi sauna ni boleh dapat view ke fish pond kat bawah. Wah. Level 3 surau. Tempat surau yang kita buat untuk family gathering. Dan boleh tengok TV, boleh santai-santai. Jadi dia mengangkat tempat usrah, tempat berkumpul dan tempat surau lah. Dan dia ada view kat luar sebenarnya tu. Ada view? View ke rooftop gardens. Wow. Kalau malam-malam kan kita boleh lepak sampai dekat luar lah. Ni boleh jalan lah ni? Boleh. Ya Allah, saya takut lah. Guys, tengok ni. Dia punya binaan lain daripada lain Ni first time pergi rumah yang macam ni Ya Allah. Jadi kalau orang berani-beranilah ni. Jadi kalau kita sembahyang kat dalam penuh, jadi malam-malam boleh sembahyang sampai dekat luar. Sampai ke sini. Wah, bestnya. Jadi kalau kita buat majlis tahlil apa semua, boleh buat gathering kat sini dan boleh lepak kat luar untuk malam-malam. Ada sitting area keluar ni. Sitting, lepas tu ada mini golf. Lepas tu kau boleh nampak kat sini lah ni. Nampak sini. Boleh jalan lagi. Bawah dia nampak. Wah. Sen, nak tanyalah, rumah doktor ni besar gila ni. Sebenarnya berapa ni habis untuk buat rumah ni? Privacy lah. Segan lah. Rahsia tapi cuba korang teka ni, berapa ni? Ni rumah yang paling gila pernah saya pergi ni.